Gaul daging bersama bahan perapan dan bahan kisar selama 30 minit. Panaskan minyak, masukkan buah kelada, bunga lawang dan pita manis, tumis hingga naik bau. Masukkan daun pandan dan daging yang telah diperap. Kacau sebati dan biar masak sehingga daging lembut. Rasa dengan aji shio lada berperisa dan aji shio lada hitam berperisa. Gaul rata. Masukkan kerisik dan masak sehingga kuah pekat. Sedia untuk dihidang. Tadi kita dah kongsi resepi, sekarang kita nak kongsi rezeki pula. Ajinomoto nak bagi hadiah berjumlah RM88,888. Ada percutian keluar negara dan domestik, emas dan tak cikgu. Anda hanya beli produk Ajinomoto minimum RM10 je. Snap receipt dan hantar ke dan Kedung Guli. Peraduan berakhir 30 April 2026, so cepat-cepat join! Ajinomoto